Dia kata ada benda besar, hitam, berbulu. Dia cakap satu-satu. Kuku panjang, taring panjang, lidah panjang. Dia tu mata merah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Ada lagi satu. Pernah dengar tak harimau berantai? Saya tak pasti itu dekat Muar ataupun Batu Pahat. Okay, mak saya pernah dapat, mau kata nak kata hadiah tak hadiah lah. Mak saya masa paling teruk kita orang buang habis kat badan dia sampai dia kosong 2024 tahun lepas. Allah. Lepas abang meninggal kan. So kita orang, dia cakap dia kena buatan orang. Tapi bila kita orang sampai dekat tempat ustaz tu, ustaz kata tak, ni bukan buatan orang, ini barang mak sendiri. Okay, antara barang yang mak saya tu dapat daripada yang harimau berantai tu kan. Dulu mak saya kata, mak saya pernah bertapa tau. Mak saya sampai bertapa silat ni. Dia bertapa dengan kawan dia. And yang lepas, seorang lelaki kot saya dengan 2 orang perempuan. Mak saya dengan seorang kawan dia kena, saya tak pasti 2 hari 3 malam macam 3 malam macam tu lah, 3 hari ke 2 hari macam tu. Tapi tak boleh kencing, tak boleh berak, tak boleh minum, tak boleh makan. Mak saya mati, saya hebat betul mak aku ni macam tu kan. Ya betul, dia cerita dia lah. So dia kata dia nak dapatkan ilmu tu. Dia pernah kena goda, ada makanan depan dia, tapi dia tak move. Kalau kau move dia memang gagal. So antara kawan dia pernah juga lelaki, dia kena dekat sungai, tepi sungai. Dia jauh-jauh tahu betapa dia. Saya tak tahu dia betapa kat mana. Lepas tu mak saya cerita kawan dia tu fail sebab dia nampak perempuan tak pakai apa-apa, panggil dia. So dia bangun, kalau dia fail. So mak saya masa tu muda, mak saya kata, so cara rasa macam oh dah kuat ni kan, dah lepas habis betapa semua. And yang harimau berantai tu pun dia ada buat satu macam pertandingan kot, saya tak pastilah. Dia ada buat apa tak masa tu. Mak saya pergi. Okay, agaknya diorang ada tempur-tempur kot, saya tak pastilah mau alam. Tapi satu scene tu harimau berantai tu duduk tengah. Dia cakap macam ni, siapa boleh pegang pon-pon wak akan bagi hadiah. Pon-pon tu dia punya bawah telur. Harimau tu? Ya. Dahsyat harimau. Dia cakap macam tu, siapa boleh sentuh pom-pom wak akan bagi hadiah. Saya tak tahu masa tu kejadian ni 2000 berapa tahun bila. Mak saya ceritalah, mak saya dapat benda tu. Sebab kita orang tanya, mak dapat benda ni daripada mana? Macam tu kan. So mak saya masuk gelanggang dengan kawan mak saya yang perempuan tu kan. Ada lagi beberapa orang masuk. Yang harimau berantai tu duduk tengah-tengah gitulah. So diorang kepung. So seorang-seorang demi seorang nak pegang tak boleh. Mak saya dengan kawan dia tu dapat pegang. Cakap mak pegang macam mana? Dia kata mak pakai silat mentadak-mentaduk, saya tak tahu macam mana. Tapi dia kata tengah kangkang. So mak saya bawah dia, mak saya jentik. So dapat. So mak saya dapat benda tu lah. So benda tu bertali merah. And macam ada satu kan, macam satu jahit gitu petak. Tapi kita orang tak buka tau. Kita orang tak koyakkan buka tengok dalam tak. Kita orang bagi tu terus dekat ustaz Ustaz kata ni lah barang dia, mungkin yang last kan. Tapi betul saya cakap, bila mak saya ada tu kan, sepatutlah selama ni saya perasan mak saya kerja kebun apa semua, relax je dia, muka tak penat langsung. Rupanya badan dia tak kosong lah. Macam tu lah. Harimau berantai tak beri, memang dah harimau ke apa? Tak, dia orang kata dulu silat yang saya tak tahu, tapi orang dia pesilat. Ya, dia pesilat lah. Tapi orang gelarkan dia harimau. Okey. Harimau berantai. Saya tak pasti. Itu kat Muar ke Batu Pahat, saya tak pasti lah, saya lupa. Senang lah kena jentik. Itu orang dulu-dulu kan. Wow. Tu yang dia dapat tu. Okey. Kalau pasal harimau juga, bapak saya pun dulu pernah ada
misai harimau. Selai je misai tu. Misai harimau Ya, bapak saya buang sebab tak boleh bawa. Sebab mak saya sampai muntah darah, berak darah Dia nak ada benda lah tu sebab dulu bapak saya bawa lori 18 tayar apa semua kan. Bapak saya bawa tu. So itu jadi target JPJ. Betul tak? So bila JPJ kejar and dia suruh, dia tengok muka bapak saya ni, dia orang tak jadi saman. Bapak saya akan buka tingkap, bapak saya tengok renung dia. Tengok dia kan. Tak apa bang, jalan. Dulu bapak saya ambil benda tu sebabkan benda tu mungkin niat dia pun walaupun kita tak tahu kan. So bapak saya dah buang benda lah tu juga sebab tak boleh bawa. Sebab abang saya pernah nampak dia letak misai tu dekat atas almari. So macam abang saya pernah cakap satu hari tu, mak nampak orang sembahyang atas robok, dia kata. Orangnya berserban apa semua. Kalau ikutkan itu macam alim kot, saya tak pastilah. Tapi bapak saya tak boleh bawa, tak solat apa semua. So benda tu makan mak saya, berak berdarah, muntah berdarah macam tu lah. So dia buang benda tu. Dia selai misai tu je. Yalah. Kalau fikir-fikir balik benda-benda tu cakap itulah. Dah susah nak cakap Betul harimau selatan sangat topik yang berat-berat. Ini aku nak ngulas ni. Penat aku nak kena tepis ni. Aduh. Tapi tak apa. Itu tak pasal cakap benda yang benar lah. Kan? Dah ada lagi? Tak ada, itu je. Lepas harimau tu je. Okay. So yelah, nak berkata bersilat ni cakap lebih pun tak boleh juga kan. Sebab ini memang adat orang Melayu kita semua. Tapi yelah, sebab petapa ni lebih kepada ke arah bersuluk sebenarnya kan, bersuluk, berzikir semua kan. Tapi ada setengah-tengah dah lari daripada jalan benda yang sebenarnya. Yang aku tahu yang bersuluk ni sebenarnya lebih nak belajar mengenal diri sebenarnya. Sebab tu lah kalau Ustaz Zahidul pun cakap, kalau kita ni kalau boleh belajar silat, belajarlah silat. Sebab silat ni adalah jalan paling mudah untuk kenal diri. So bersuluk ni, kita zikir ni macam aku tahu yang kalau nak kena bersuluk macam aku tahulah kan, yang diajar ni kalau nak bersuluk boleh jangan bercakap. Kalau 3 hari bersuluk, 3 hari kau jangan bercakap siapa. Boleh bercakap bila nak semayang. Pandang nak semayang, maksudnya dah masuk waktu Zuhur kan. Dah habis semua salam, baca doa. Dah apa tu? Bersuluk balik. Itu tak boleh bercakap. Kalau bercakap gagal. So dah masa dalam keadaan bersuluk tu nanti ataupun bertapa tu, apa jua yang datang tu, tak kisahlah nenek kebayan ke apa tu, itulah kau nak kenal diri. Sampai aku tanya Ustaz, habis yang datang tu semua apa? Ustaz gelak. Ustaz cakap apa? Yang datang semua tu kau lah. Maksud diri kita tu, apa itu nafsu kita. Kalau orang nenek kebayan ke apa, kita takut semua keluar. Sebab dia nak cuba buangkan apa, nak sesat kita. Dah aku tak payahlah zikir, kau ikut aku. Itu lah. Tapi bila dah benda tu dah orang kata dah makin nak ambil timba barang lah, nak dapat barang itu barang ini, jadi lain lah. Tapi asal yang sebenar itu tujuan untuk kenal diri kita. So kalau kita nampak benda tu sampailah last kali, tiba-tiba kita nampak diri kita satu lagi tu, itu ke champion lah kau. Itu last kali lah. Kalau nampak diri kau, itulah perangai kau yang sebenar. Itu pun kalau kau terkejut, kau pun takut dengan diri kau sendiri, maksudnya kau gagal lah. Itu je lah. Tapi yang benda yang ni lebih kepada nak dapatkan barang. Macam ni kita lebih nak kenal diri. Kenal diri, bawa diri kepada Tuhan. Itu je lah. Okay. Ya, aku tak nak ulas kan, sebab mak kan. Tapi saya sebagai anak pun sebenarnya saya tak sokong pun apa dia buat. Betul. Masa saya ada 3 orang adik-beradik, seorang abang, seorang kakak and saya. Saya seorang je yang belajar silat. Tapi saya cakap satu dengan mak saya boleh belajar silat tapi saya tak nak ambil batin. Saya nak tahu je. So saya dapat ambil macam silat pengantin macam tu kan. So kalau tempur, lepas tu saya sempat ambil pisau, parang, lembing saya tak sempat habis. Tu dah sambung belajar kan. Tapi terfikir tak boleh makan, tak boleh kencing cuma. Ya, itu zaman dulu punya. Mak saya baru-baru hari tu masa abang saya kahwin kot, 3 tahun lepas ke 2 tahun lepas macam tu. Tok guru dia kering salam je, dia sampaikan salam dengan Pak Long saya kan. Dia cakap ni tok guru kau tak dapat datang, dia kering salam. Mak saya sambut je, Waalaikumsalam kan. Saka dia terus pindah kat mak saya. Dengan menjawab salam, saya macam lepas yang kenduri tu, mak saya tu jadi macam lost. Macam cakap apa, tak nak makan, macam siang tidur, maghrib tidur, tengah-tengah malam tak tidur, suruh makan tak nak makan. Cakap dengan dia macam cakap dengan patung. Lepas tu bila yang berubatkan yang ni pun sedap jugalah. Mak saya ni jenis
Kalau dia ada kencing manis pun dia tak percaya dia ada kencing manis. Dia more kepada mistik. Ni kena buatan orang ni, kena buatan. Sebab mak saya ni dia tak disekolahkan. So pikiran dia ni kita orang susah nak, sampai sekarang kan kita orang susah nak brainwash dia. Kalau cakap lebih-lebih nanti cakap kita nak dahaka kan. So saya banyakkannya saya senyap lah. So akak saya kena tempur duduk dengan dia. Okay, masa kejadian tu yang dia kena saka tu, kita orang jumpa satu pengamal perubatan ni. Kita orang habis dalam 3,000 ke 4,000 untuk buang saka tu. Tahu tak cara dia buang saka macam mana? Dia buat satu perahu and dia ada pulut kuning. Dia ambil gambar tau. Cancak lah. Ya. Lepas tu dengan pakaian yang satu set pakaian yang mak saya dah bawa, dah pernah pakai satu hari tapi jangan basuh, bagi dekat dia and ada gambar. So nanti dia lepaskan dekat laut. So masa dia tengah lepaskan kat laut pukul 12 lebih tu, jangan bagi mak tidur. So nanti macam okay, dia dah buat upacara apa semua, dia lepaskan baru dia call, okay dah settle ni, dah boleh tidur. Baru kita boleh tidur. Dia akan lepaskan dalam pukul 12 lebih macam tu lah. Kita orang habis beribu kat situ. Habis selesai tak? Settle lah. Settle lah. Tapi saya tengok cara yang pengamal perubatan, saya boleh katakan macam bomo juga dia bukan jenis yang memang tak ada, orang kata ustaz-ustaz ni tak ada lah. Dia tak ada guna ayat Quran ke baca-baca? Ada, tapi cara dia baca tu macam tak meyakinkan, faham tak? Saya saya pernah pergi rumah dia masa tu mak saya ajak pergi rumah dia. Tangan dia ni macam tangan ke kaki habis macam melepuh. Lepas tu mak saya cakap, kau kenapa kan? Kau punya tangan macam ni kan? Tak, dia kata dah 2-3 hari macam itulah. Dia kata ada orang nak test ilmu dengan dia. Orang tu hantar dekat dia. Cakap saya ni tak kacau orang kak, tapi orang tu yang kacau saya. Saya balas balik, mati orang tu, dia kata gitu. So saya macam, ya Allah, betul tak? So macam kalau kau betul, kau tak buat orang sampai macam tu. Memanglah orang tu tak okey hantar barang kat kau, tapi dia boleh sampai buat orang tu meninggal. Faham tak? So saya macam, sebab tu je kalau macam part-part yang mak saya cakap, ada orang buat mak ni kan. Siapa cakap siapa lagi mak? Siapa lagi yang buat mak itu? Sampai cakap macam tu. Faham tak? Dia ialah orang dulu kan. Ya, betul. Kita tak boleh nak brainwash dia dah tua kan. So macam layankan je lah. Susah kita nak educate orang yang tua pada kita. Ya biasa kalau aku pun, bila kita tegur, kita aku makan banyak garam lagi pada engkau kan. Ya, betul. Kalau kau jawab itu yang banyak penyakit tu, banyak garam. 3 serangkai kena lah. Sampai kena darah tinggi tu. Aduh. Yalah macam yang aku cakap tadi kan. Sebab tu lah benda ni sebenarnya ada warisan kita semua. Cuma kadang bila zaman berzaman tu, benda tu dah menjadi satu benda fasa yang lain berubah. Dia menjadi yang benda tu boleh jatuh syirik lah. Macam betul. salah cerita kan. Jadi asal dia benda tu benda yang baik untuk kenali kan. Kenali macam aku cakap, kita nak kena agama, kena Allah, nak kena Allah, kena diri. So cara nak paling cepat kena diri kau ni, apa sifat kau lah. Kalau kau di penyamun, keluar muka penyamun kau depan mata time dulu. Itulah dia. Itu kau nak lawan kau punya diri kau tu. Bila kau dah kenal diri kau, barulah aku kata okey, aku sebenarnya tak ada apa, yang ada Allah. Itu je. Tapi bila dah benda tu dah beredar berzaman, benda tu berubah. Ya, betul. Menjadikan pegangan tu menjadi semakin syirik lah. Itu je kan. Sebab orang terlalu taksub kadang. Bila dah bertapa ni taksub, nampak benda tu nak bagi, kita eager nak benda tu. So benda tu mendorong ke jalan kesesatan lah. Tapi yang sebenarnya kita ni nak bertapa ni memang amalan daripada dulu memang ada. Cuma dia bertapa ni sebenarnya nak menyendiri, nak buang rasa takut dengan semua makhluk. Termasuk jin sekali yang datang pun, contohlah iblis sebesar tinggi kan. Itulah aku nak lawan. Kalau kau tunduk, ustaz kata kau gagal lah. Sebab kau takut kan dia. Kalau kau mampu pandang dia balik, dia pun takut kau, maksud kau berjaya lah. Itulah dia. Kau dah buang ke rasa ketakutan kau dengan makhluk lain, kau takut hanya pada Allah. Itu je lah. Betul. Aku nak cakap lebih tak boleh juga lah. Yelah betul. Tapi kita boleh ambil pengajaran lah. Ya, betul. Cerita ni kan. Kalau boleh jangan, kalau kita pergi doktor, dia cakap okey betul awak ada penyakit ni, simptomnya macam sama apa yang kita rasa, okey tu memang betul lah sakit doktor. Tapi bila sampai macam kau dah nampak kelibat, macam kau kena attack, selalu kena tindih ke apa, tu mungkin lah kau boleh berubat lah. So macam tu lah. Okey, baik. So itu cerita pengalaman
silat, pengalaman alat muzik tradisional kan. Itu waktu zaman sekolah ke dah habis sekolah? Zaman sekolah. Masa tu last saya tingkatan 2 kot saya dah tu. Mak saya pun dah tak ni lah. Dah tak aktif lah silat. Ya, sebab budak-budak zaman-zaman tu kalau time nak bersilat tu bila 4 bulan lalu mata dah kelain lah. So mak saya malas nak mengajar. Faham tak? Okay, so faham. nak fokuskan budak-budak sekarang untuk bersilat susah. Ada yang couple masuk sekali sama-sama pun tak, ada. Mak saya just mengajar perempuan sahaja. Perempuan sahaja. Ya, betul. Lelaki ada orang lain lah yang ajar. Macam ayah tak aktif silat? Siapa? Ayah. Ayah saya tak ada. Ayah saya orang Boyan, dia tak ada silat. Dia memang tu lah, tak ada. Okay, baik. Selepas fasa sekolah, ada pengalaman yang mungkin nak dikongsi? Okay, fasa sekolah saya nak cerita masa zaman college di hostel. Histeria juga. Okay. Histeria lagi lah. Histeria lagi. Sebab ini pun ada sebab juga kenapa kena. Okay, macam mana ceritanya tu? Okay, yang ni cerita yang keempat kan. Okay, cerita yang keempat ni saya nak cerita pasal hostel saya lah. Masa tu di Johor Bahru juga. Okay, first sem macam biasa daftar apa semua. Dapat kita orang punya college dekat Dato' On. And hostel kita orang dekat Pasir Gudang. Okay. So kita dapat hostel tu macam rumah flat lah. Okay, so saya macam biasa dengan sisterhood saya Farah ni. So sama college. Okay, bila sampai hostel je saya dah doa lah, aku jangan dapat rumah tingkat 5 lah, macam tu kan. Saya dapat juga rumah tingkat 5. Farah dapat tingkat 2. Okay, bila masuk tu kita orang akan bercampur dengan senior. So kat situ junior 2 orang je, tapi yang tu kos lain lah. Saya kos lain masa tu. So saya duduk dekat satu bilik tu ada 2 senior, saya 1 junior. So kat dalam satu bilik ada 3 orang. Ada 3 bilik tau. Rumah dia masuk pintu depan, terus boleh nampak pintu belakang, kiri kanan toilet. And sebelah tu dah boleh nampak blok lain juga ah. So maksudnya pintu kita ni boleh nampak pintu orang belakang, blok ni. Macam sekata je gitu kan. Okay. Macam biasa saya cakap okay, saya rasa rumah ni okey lah. Okay, lepas tu dia buat akak bilik saya tu dia susun 3 loka. And bilik ikutkan katil kita orang gabung-gabung. Kita orang tak ada tidur yang atas. Yang atas pun kita orang tarik tidur berdiri lah 3 orang macam tu kan. Lepas tu ada satu hari tu saya kemas-kemas. Saya tolong diorang kemas lah, sebab diorang dah pergi kelas kan, saya tak ada kelas. Lepas tu saya tidur tengah. Ada akak lah, saya punya senior kiri kanan lah. Ada salah satu bantal akak senior saya tu saya kemas, saya terangkat. Okay, bawah bantal tu ada sirih, daun sirih yang dah kering dengan yasin kecil. Saya cakap sudah macam itu kan. Aku kalau boleh nak elak-elak benda-benda macam ni kan. Okay, lepas tu saya short cerita. Ada satu malam tu saya lepak kat rumah Farah tingkat 2. Okay, tengah-tengah lepak tengok movie ni, tiba-tiba huru-hara tau. Dengar macam orang lari, macam kita boleh tahu kan, duduk-duduk. Kita kan rumah flat. So, sambil menjerit tau. Lepas tu tiba-tiba housemate saya yang sama junior dengan saya ni telefon saya. Dia kata, "Rang, kau kat mana?" Saya cakap, "Aku kat tingkat 2 ni, rumah Farah." "Kenapa weh?" Cakap, "Asal hara kan kat atas." Dia kata, "Kau jangan balik, kau stay situ je, kau tidur je." Cakap tu kan. Dia kata, "Kenapa?" Cakap, "Akak," okay, saya bagi akak bilik saya tu akak A lah. Okay, akak A ni dah kena dah, dia kata. Dah menangis-nangis tadi kan, dia kata kan. Cakap, "Alamak," cakap tu kan, "kau jangan balik, kau stay situ je." So saya stay situ lah sampai pagi. Okay, ni POV apa yang housemate saya cerita. Benda tu jadi, ada budak baru lepas balik daripada, kan kita banyak kos kan. Okay, ada satu kos tu dia pergi saya tak pasti tapi gua. Saya tak pasti, pergi Ipoh kot saya. Oh, pergi gua. Satu gua tu dia tegur. Dia kata dia nampak ada satu binatang pelik dekat dinding gua. So dia tegur. Dia cakap, binatang apa tu? Waktu kawan dia cakap, kau jangan tegur. Cakap apa tu, dia terus senyap. Rupanya benda yang dekat situ mengiku. So dia orang first yang kena histeria. So bila orang first kena histeria, so lain-lain semua kena lah. Okay, ni POV apa yang kawan saya cakap Dia kata diorang tidur satu bilik. So 2 bilik tu kosong dia kata kan. Dia kata dah, macam kau nak tahu aku malam tadi, dia kata nak terkencing gila, dia kata. Masa tu yang Sitia tu akak A tu, dia still macam senyap tapi still tak sedar lagi lah, macam senyum-senyum seorang gitu kan. Lepas tu dia kata, "Aku nak pergi toilet ni," dia kata kan. So dia minta tolong akak B ni teman. So dia buka je rumah masa tu. Tapi masa tu situasi semua dah slow sikit lah, sebab ada yang datang untuk ni lah, housemate masing-masing kurung yang tak okey ni dekat rumah masing-masing. Macam itu tau. Okay. Tapi diorang dah tenang lah masa tu, dia kata. So satu pukul berapa macam tu, dia kata nak pergi toilet. So dia buka je pintu nak pergi toilet tu, kan terus nampak kan. Dia kalau tu dia buka toilet kanan, terus nampak pintu toilet
tempat toilet kat luar kan. So dia kata masa dia nak buka tu, dia nak toilet, dia kata dia nampak ada perempuan, Cik T lah, berdiri dekat tembok, dia terbang terus pergi ke rumah depan. Rumah depan tu rumah kosong gitulah, kan. Tu masuk ke pintu tu, terus masuk dalam rumah tu, terus hilang macam tu lah dia kata. Lepas tu dia kata kan, tak jadi, dia kata tak jadi nak kencing lah dia kata kan. So dia patah balik, dia senyap lah. Lepas tu dia toleh yang akak yang kena tu. Akak tu senyum je tengok dia. Dia kata nampak, dia kata gitu. Tanya macam gitu lah dia kata. Lepas tu dia kata macam gitu kan. Lepas tu nasib baik dalam rumah kita tu ada akak yang tomboy lah. Cakap nampak apa je tu kan. Lepas tu dia senyum gitu lah. Lepas tu malam tu tu je lah, isterianya yang itu je. Tapi ikutkan sebenarnya floor kita orang floor 5 tu memang ada satu rumah yang kalau kau masuk tu memang selalu kena histeria je. Tapi berderet dengan rumah saya lah masa tu. Tapi masa dah ikut batch senior dah tak ada apa semua, kita orang semua yang batch atas ni semua dipindahkan ke bawah dah. So masa last batch saya tu floor 5 tu memang kosong. Memang yang hostel tu pun cakap atas tu pun memang something lah dia kata. Memang kalau mula histeria mesti daripada blok 5 tu. Lepas tu diorang kata pun hostel tu pun bekas warga asing dulu duduk. So bekas warga asing, and diorang kata pun pernah ada yang kes yang macam bunuh diri apa semua kat situ lah. Kira hostel tu hostel lama lah. Okay. Punca yang kena rasuk tu sebabkan ada daun tu tadi tu ke? Bukan, sebenarnya akak tu memang selalu kena rasuk. Dah terbiasa lah. Dah memang dia kata, nak kata sebulan tu banyak kali juga dia kena. Dia ada saka lah. Saya tak pasti ada saka tak, tapi memang dia memang selalu kena. Memang rajin kena akak tu kata. Kalau tak orang tak istiar ramai-ramai pun dia boleh kena seorang-seorang. Macam tu. Aduh. Tapi dia habis belajar. Habis belajar alhamdulillah. Ya, selalu kalau tu saya cakap dia dalam kategori yang saya rasa kuat juga. Sampai dia boleh habiskan SEM and dia boleh pergi praktikal. Sebab selalu kadang tak habis betul. Kan. Betul. Okay, dia boleh habiskan belajar praktikal, kira okey lah. Tapi macam ni lah kuat ni kan. Okay, tapi kalau macam kawan-kawan dia tu mungkin penat sikit lah. Penat memang betul dia, kan? Memang betul. Tapi diorang jenis tak tinggal member kan. Kalau member macam tu dia memang terus tarik, memang duduk dekat satu bilik ramai-ramai. Kalau dia ketawa seorang-seorang pun, kalau kena pun tak seram sangat. Betul lah. Kalau berdua seram lah. Tu kan kawan saya cakap, kau jangan naik. Kalau saya naik dia takut saya kena apa something sebab saya pernah cerita saya pernah kena kan. So malam tu naik jugalah? Tak, saya memang stay dengan Farah lah, dengan sisterhood saya lah. Memang duduk kat rumah lah. Okay, baik. Ada cerita lagi nak kongsi? Ada pasal praktikal masa Cerating, kat Impiana Resort Cerating. Tapi dah tutup kan yang tu, Impiana Resort Cerating. First praktikal saya. Tak ada buka langsung lah? Tak ada dah. Kalau Google pun memang dah tutup. Dah tutup? Okay, dah tutup cerita. Tak apa, boleh sebut lah. Takut benda tu masih pasti dah tutup pasal lah. Tapi saya Google memang dah tutup dah. Okay. So saya, itu first praktikal saya. So macam biasa pergi sana dengan kawan-kawan saya. Masa tu saya tak dengan sisterhood saya lah. Kita orang dipisahkan. So saya praktikal dengan sama batch, tapi saya tak berapa rapat sangat tapi okey lah, boleh borak-borak kan. So yang pergi tu 5 orang, 2 orang budak lelaki daripada Kelantan, seorang tu budak perempuan Pahang, 2 JB. Saya dengan kawan, ada lagi seorang lah JB kan. So sampai dekat Cerating Pahang tu, biasa daftar apa semua, and dia bagi kita orang dom perempuan lah untuk bilik tidur kan. So dia punya dom dia tu resort dia, kalau tengok dekat Google, dia macam ada sayap tau. Cerating, dia macam sayap. So kalau saya nak kata utara dan selatan, macam kita selatan, utara, macam itulah. So kat tengah-tengah tu cafe and receptionist dia. Lepas tu ada jalan sebelum nak masuk Cerating tu pun ada jalan kecil and ada satu paya belah kanan tu, and ada roundabout. Kat roundabout tu ada satu pokok besar. Kalau kita orang nak balik daripada hotel resort nak ke hostel tu, memang akan kena lalu roundabout tu. Pokok besar tu memang kena lalu situ. Okay, so yang ni hostel lah. Okay, satu hari tu saya shotkan lah. Satu hari tu kita orang ada event kau-kau daripada pagi sampai malam. Memang nak kata makan pun macam makan sikit-sikit je kan.
Okay, lepas tu dah habis, start habis event semua. Chef kata, chef ada masakkan lauk masa tu, dia kata. So nanti dah lepas habis apa semua, kita kumpul lah, kita makan dekat kafe. So masa tu dia masak macam kedai tom yum lah, ada siakap apa semua kan. So panggil lah kita 5 orang, and ada chef lah 2 orang, and kita orang panggil budak receptionist, seorang perempuan and seorang ni lelaki tapi dia lembut sikit lah. So kita orang makan lah sama-sama tau. Lepas tu salah seorang kawan saya ni, dia ada cakap besar tau, yang Kelantan ni. Saya tak faham sangat macam mana diorang punya, sebab diorang punya kan pekat kan bahasa kan. Yang saya faham, dia cakap macam aku tak takut lah dengan benda-benda ni semua, kalau ada pun aku tak takut, dia kata gitu. Sambil tu dia ketawa-ketawa tau. Saya ni dah nak makan ni. Lepas tu tiba-tiba akak receptionist tu dia dah berubah. Lepas tu kata kawan dia yang lembut, Amu lah ni, dia kata cakap besar, dia kata itu kan. Lepas tu muka yang besar tu dah cuak lah. Lepas tu dia dah lentok. Dia cakap tak takut, dia kata gitu tau. Dia kata kau tahu tak, dia kata dekat pokok besar tu ada, dia kata ada benda besar hitam berbulu. Dia cakap satu-satu tau. Kuku panjang, taring panjang, lidah panjang, dia kata itu, mata merah. Kau tak takut ke, dia kata gitu tau. Sampai mata dia meliar, tapi dia akan terus dia, walaupun meliar, dia akan cari balik budak yang cakap besar tu. Kawan saya ni terus nak makan, dah tak boleh nak makan lah. Lepas tu kawan dia kata, itulah lain kali jangan cakap besar apa semua kat sini kan. So kawan dia lelaki tu tarik dia pergi masuk bilik receptionist lah, masa tak nak bagi haru lah. So kata chef tu, tak apa, makan je dulu. Makan lah. Kita ni dah macam itu, rasa nak makan pun, nak telan nasi pun rasa macam tak fikir ni macam mana aku nak balik ni, dah pukul 12 lebih ni kan. Lepas tu abang tu cakap tak apa, lepas makan ni kita orang akan hantar lah, dia kata. Akan hantar lah, dia kata jangan takut lah. So masa nak lalu dekat situ pun, saya bukan jenis yang suka cari pasal. So memang tak tengok, tapi kita boleh rasa vibe tu. Sebab dia macam mana, benda tu dah tahu yang kita tahu dia dekat situ. So dah relax je sebenarnya. Lalu praktikal sebab 3 bulan kan. Benda tu jadi masa tu dah praktikal kat situ dalam 2 bulan lebih. So macam alright je lalu sebelum ni. Tapi bila malam tu kita dah tahu, so chef tu kata, kau jangan tengok kat bahagian pokok dia kata. So teruskan jalan je lah. So malam tu ramai-ramai lah hantar kita orang. Tapi alhamdulillah malam tu tak ada apa-apa. Okay, kalau nak ikutkan macam kacau-kacau macam tu, kita orang pernah satu malam tu pernah dapat call daripada pool bar. Kalau dekat dekat resort kan ada pool bar yang macam ada bar dekat yang tempat mandi-mandi. Okay, pool bar tu dah lama tutup dah, tak ada pun. Tapi malam-malam kadang dapat call daripada pool bar. Tapi kita orang boleh tengok je daripada kafe atas tu, boleh tengok je pool bar tu. Tapi kosong, tak ada apa-apa pun. Tapi kita orang dapat. Lepas tu ada satu staff tu kata, angkat dah Sarah, gitu kan. Angkat. Saya cakap boleh ke? Angkat dah. Saya angkat, dengar bunyi zzz, gitu je. Lepas tu dia matikan. Lepas tu kawan ada macam staff itu dah biasa kot hari-hari kena kan. So dia kata, main-main, dia kata gitu lah. Dia dekat yang bawah tu lah. Antara yang kena kacau, rasa saya kat situ macam dapat call. Lepas tu penampakan tu tak ada kot buat masa saya. Tapi yang kat situ kan, dekat bahagian selatan kepak dia jarang buka tau bilik belah situ. Dia kata staff kat situ bercakap, kalau betul-betul orang paksa suruh buka, baru dia orang buka. Kenapa? Dia kata dekat bahagian sana tu macam keras sikit lah. So satu hari tu saya dapat peluang tau, pergi belah sana untuk ambil makanan. Yang diorang kan malam-malam kan room service. So pagi tu kita orang kena kutip. So pergi, dia kata kau pergilah kat floor ni. Lepas tu kau tengok, dia kata staff tu kata, lepas tu mu tengok dia kata ada tak bilik nombor 33. Okay. Saya cakap, ya ke tak ada. Lepas 32 mesti 34, dia kata gitu. Saya cakap, okey lah. Lepas tu saya pun dah lepas sampai tu, saya turun kat floor yang dia orang cakap tu. Saya pergi. Okey, saya jumpa bilik 34 tu. Lepas tu saya macam, okey, lepas 34 ni mesti 33. Lepas saya tengok, okey, tak ada 33. Terus 32. Dia tak ada bilik nombor 33. Lepas saya tanyalah, kenapa tak ada bilik nombor 33? Sebab dia kata bilik nombor 33 tu dulu ada orang meninggal mati bunuh diri kat situ. Okay. So tak tahulah. So macam owner cakap, owner buat macam mana tak tahulah, tak pasti. Tapi dia kata nombor dulu ada 33. Tapi sekarang dah tak ada dah. So 34 terus 32. Biliknya tu ada. So saya cakap bilik, okay, kalau nak fikir lah, okay, bilik tu mestilah ada. Betul? Nombor dia tukar.
Tapi tak tahulah agak dia buat perjanjian apa ke. Okay, kau ikut je lah nombor, kau jangan duduk stay kat bilik. Tak pasti lah. Tapi bilik tetap ada kan. Betul. So mungkin dia nombor dia tak tukar ada. jadi store ke. Tak ada. Tak. So cakap bilik saya tak tahu bilik 33 tu jadi nombor 32 ke 34. Faham tak? Okey. Dia tukar je lah. Mungkin dia nak buat silap mata untuk kat Google. Mungkin ada orang, ada berita ni, ada orang meninggal kat bilik nombor 33. Tapi agaknya orang-orang tengok nombor 33 tak ada ni, aku dapat nombor 34. Tapi dia tak tahu sebenarnya bilik nombor 33 tu nombor 34. Faham tak maksud saya? Okey, faham? Mungkin faham? Saya fikir mungkin macam tu. Tapi sebenarnya bilik tu sama je, ada je. Tapi antara jadi 32 ataupun 34. Okay. Tapi ada tak yang bila kerja hotel ni, customer sendiri yang mengadu dia nampak itu ini? Tak ada lagi lah. Ada sebab saya bahagian F&B tau. Okay. Okay, nak cerita pasal F&B ni. Kat situ saya pernah sebelum saya pergi praktikal, mak saya pernah jumpa lah. Biasa lah, dia kan jenis yang tak masuk pada benda-benda tu kan. So dia jumpa satu kawan dia ni embomo juga. Dia cakap, Adi yang cakap mata saya hampir terbuka. Okay. So dia tanya saya, nak tutup ke nak buka? Dia kata, saya tutup lah, nak buat apa tengok saya tu kan. So mak saya cakap dengan dia, okay, dia buat lah bercara macam tutup mata and letak apa benda air kat mata saya. Lepas tu dia baca apa-apa, dia baca apa-apa macam tu kan. Lepas tu dia ada bagi saya satu minyak kecil je, minyak wangi. Dia kata minyak ni orang boleh suka kat engkau. Orang macam kalau nak marah engkau ni tak jadi marah. So bawa lah benda tu pergi praktikal. Kita ni pun ikut je kan. Nak cakap dengan mak, cakap lebih kan, cakap kita dah haka. So saya follow lah. Saya bawa minyak tu pergi praktikal. Okay, satu hari tu saya rasa macam, alah, minyak wangi aku dah habis lah. Saya pakai minyak tu kan. Masa tu saya kena jaga bahagian breakfast, buat roti jala. Tapi mewangi lah. Tapi mewangi gila. Saya tak pernah jumpa minyak wangi sewangi itu. Sampai sekarang saya cari tak ada. Tak ada Okay, minyak tu kecil je. Okay, lepas tu saya pun pakai lah. Wangi ni kan. Lepas saya buat roti jala. Saya buat roti jala sampai 3 kali bancuh. Yang besar tu. Sampai chef tu kata, wih Sarah, tak pernah kita buat roti jala sampai 3 kali bancuh. Kau buat sampai 3 kali bancuh. Masalahnya saya dah macam orang gila nak buat kat situ. Buat orang breakfast tunggu je tau. Dia nak roti jala. Saya tak pastilah antara sebab saya pakai minyak wangi tu ke sebab dia kata memang sebelum ni tak pernah pun orang nak makan roti jala. Tapi bila kau jaga sampai 3 kali bancuh, bukan bancuh yang sikit-sikit punya tepung tau, yang banyak. Lepas tu saya tu macam tak boleh lah minyak ni yang macam ni sangat lah. Saya buang minyak tu. Tapi memang saya pakai benda tu sekali je. Okay. Sebab saya rasa macam tak okey benda tu. Ada rasa apa-apa ke? Tak ada rasa apa-apa. Kita rasa wangi je. Lepas tu kita rasa macam perasaan menawan, cantik betul lah aku masa tu. Faham tak? Kita macam rasa confident kita tinggi menawan betul lah masa tu kan. Betul macam bila sedar balik, penat lah siap. Aku cakap aku buat benda di roti jala ni. Orang datang tak berhenti-berhenti. Macam tu lah. Tapi so saya lepas buang roti jala ada order lagi? Tak ada. Kalau saya pakai elok je, tak ada apa-apa. Macam tu sendu je. Betul. Tak pelik pula chef dengan member dia tu dia orang pelik. Dia kata pelik lah. Dia kata tak pernah kita sampai 3 kali doh ni buat ni. Macam itu kan. Ramai betul orang nak makan roti jala ni kan. Dia sarapan lain. Kurang pelik lah kalau hari ni order ramai, esok tu ada lagi okey. Tak. Esok tak ada lah tu. Tak. Adalah 2-3 orang macam biasalah. Ini sampai yang datang ke saya tu berduyun-duyun lah. Tapi kita lah penat. Mungkin saya pun salah time kot pakai. Tapi minyak wangi tu dah tak ada lah. Saya buang. Saya rasa macam tak benar. Sebab saya jenis orang yang peka tau. Yang bagi mak pakcik. Okey, pakcik tu. Ya. Dia ada kontak tak tanya? Tak ada. Pakcik tu pun saya pun tak tahulah. Mak saya kata dia tu saudara. Tapi saya time raya tak jumpa pun. Saya tak tahu dia tu saudara belah mana. Dah Islam. Mungkin lah. Dia juga pernah tinggal barang kat rumah. Dia kata satu hari tu dia kata dia bergaduh dengan wife dia. So dia kata nak tumpang kat rumah Cik Noh lah. Dia kata kan. Kata mak saya bagi bilik yang saya duduk pula tu. And lepas tu balik okey je. Dia balik apa semua okey. Lepas tu anak saudara saya masa tu baru kecil, baru pandai bercakap. Dia yang paling teruk sebab dia nampak benda tu semua. Dia menangis. Dia kata sampai satu tahap dia kata, mak nampak kakak kat dinding. Dia kata kakak tu macam cicak. Dia kata tapi melekat. Muka kakak faham tak? Dia mungkin benda tu melekat.
Tapi lepas tu bila betul-betul lah pergi jumpa ustaz apa semua, ustaz tu kata dia ada tinggal tiga barang. 2 macam Buddha, patung Buddha, 1 perempuan cantik lah. Dia tinggal kat rumah. Lepas tu dia bilang macam tu je. Lepas tu tak datang. Tak datang lah. Sampai sekarang saya tak nampak lah muka dia. Lepas dah kantoi tu terus tak ada lah. Tak ada. Mungkin orang tu pulang balik ke tak pasti. Mungkin orang tu buang and benda tu cari dia balik, kita tak pasti kan. Tuan dia kan, dia main suka letak je kat rumah. Ya mana bini tak mengamuk perangai macam tu kan. Tapi mungkin kena halau lah. rumah. Betul lah tu. Kena halau. Lah tu okay, andai katalah dia tipu, sebenarnya dia tak kena halau pun dengan bini dia kan. Mungkin dia duduk. Apa dia punya kenapa dia nak letak benda tu kat rumah? Dia ada suka siapa-siapa ke? Tak ada. Motif mungkin dia tinggal, dia sebenarnya dah tak nak bawa benda tu. Mungkin dia nak buang lah. Nak buang, tapi mungkin nak buang tu susah ke agaknya. So tak apa, kau stay kat sini dulu lah. Kalau kau suka tuan ni, mungkin kau duduk je lah sini. Dia suka-suka tinggal barang macam tu lah. Percaya sangat kat orang kan. Mak saya memang jenis kalau orang Indonesia panggil mak saya pun mak kadang. Mak saya dia terlampau, tak tahu lah nak cakap macam mana kan. Terlampau percaya kat orang, walaupun orang tu orang luar. Mak sebenarnya orang yang baik. Kan. Dia percaya. Tapi itulah, terpercaya pula dengan benda-benda yang tak patut kan. Ya, sebab mungkin dia daripada kecil dia dah dimomokkan dengan benda-benda macam tu. Lepas tu dia pun tak pergi sekolah kan. So saya nak salahkan dia 100% pun tak boleh juga kan. Cuma tu lah, dia jadi kat kita pula macam mana nak cakap dengan dia ni Ya betul. Kan? Kita yang anak ni serba salah sikit nak cakap dengan dia. Faham je. Alright. Okay. Ada lagi cerita? Kedua last lah. Okay, yang kedua last Okay. Yang ini saya nak cerita masa tu dekat rumah. Masa saya darjah lagi juga masa tu. Okay. Rumah Feda dah dirobohkan and nak buat rumah batu. Tapi rumah batu yang tak siap. So depan tu siap lah 2 bilik, dapur and toilet kita orang tak siap. Maksudnya kalau kau nak membuang ke apa, kau boleh nampak atas. Tak siap sebab tak ada kos masa tu. Okay, so mak macam buat sikit-sikit lah kan. So bila kita robohkan rumah, kita kan nak pakai balik bekas-bekas kayu rumah yang lama kan. So abah buat pondok dekat belakang. So toilet saya, toilet mandi dengan toilet jamban ni, dia berasingan. Okay. So dua-dua tak ada bumbung. Okay, satu hari tu kita orang bawa balik daripada bandar. Saya cakap dengan abang saya, bang, aku sakit perut Long, aku sakit perut. Cakap teman aku kata tu kan. Cakap yelah okay. So dia duduk dekat pintu, macam tembok yang tak berapa nak siap. So saya kena keluar pakai selipar, baru jumpa jamban. So abang saya buka pintu daripada rumah tu, duduk situ lah. So sambil tu dia mengadap kelapa sawit. Nampak dah kelapa sawit belakang rumah. Nampak pondok yang bapak saya buat tu. Pondok tu juga mak saya buat untuk buat ampaian baju. So masa tu ada baju kat situ. Lepas tu saya tengah macam nak buat urusan saya dekat toilet tu, tiba-tiba saya dengar abang saya sebut nama mak saya tau. Mak, mak, itu kan. Lepas tu mak saya cakap, apa? Mak ada kat dapur ni, itu kan. Lepas tu dia cakap lagi, ngah. Lepas tu mak cakap, angang kau ada kat dalam bilik, kau kenapa Long? Lepas tu saya macam dah tak sedap lah kat jamban ni kan. Lepas tu saya jerit, cakap, Long, kau jangan tinggalkan aku. Saya situ tau. Okay. Lepas tu saya dah laju-laju ni nak settlekan kan. Lepas saya keluar, saya nampak dia berdiri tegak, tapi muka dia menghadap dekat pondok yang ada ampaian tu lah. Cakap dah, jom masuk kan. Saya kata gitu. Lepas tu bila masuk rumah je tu, Long saya senyap tau. Lepas tu mak saya tanya, kau kenapa Long? Tadi panggil mak ngangah kan. Lepas tu kata Long saya, masa dia panggil tu, dia nampak ada perempuan dekat ampaian tu. Tapi nampak separuh je, sebab dah ditutup dengan ampaian. So dia ingat angah saya ke angah ataupun mak yang angkat kain baju malam-malam tu. Tapi perempuan tu sebab dia nak panggil, sebab perempuan tu tenung dia je. Tenung di sebalik ampaian tu. Dia nampak daripada hidung ni sampai ni nampak macam itu kan. Lepas tu dia panggil, dia kata orang ingat mak yang ni kan. Tapi masa Along saya cakap mak, mak, benda tu jawab tau, ya. Lepas tu dia pelik. Dia tak dengar suara mak saya tau yang kat belakang. Lepas tu dia panggil lagi, angah, ya, gitu. Benda tu menyahut. Lepas tu bila dah cerita macam tu, kita orang macam biasa lah, 5 beranak tidur dalam satu bilik. Bila dah tidur satu bilik tu, lepas tu besok pagi lepas sembahyang subuh kot macam tu, saya dengar mak saya bising-bising lah kat dapur kan.
Lepas tu saya keluar, saya nampak, masa tu saya ingat lagi siang tu sebelum pergi bandar, mak saya masak tau, nasi ayam. Okay. Bila saya keluar tu, saya tengok dekat dapur, saya nampak nasi semua berterabur. Nasi berterabur, ayam apa semua dah tak ada. Memang berterabur gila. Lepas tu dengan tudung saji dah terbuka. Padahal ikutkan mak saya jenis yang tudung saji dia tutup dengan ibu lesung tau, yang besar tu. Memang dia tipe, memang kalau kucing nak tolak pun memang tak boleh tolak punya. Tapi pagi tu memang berterabur habis. Masa tu mak saya dah start cuci periuk nasi lah. Saya cakap, saya pijak lantai dapur tu dah memang penuh dengan nasi. Lepas tu cakap mak saya, siapa buat kerja ni mak? Lepas tu mak saya kata, benda yang Along kau nampak aku malam tadi tu datang, tak tahulah siapa punya, lapar agaknya. Mak saya kata gitu. Tak apalah, dia kata mak halalkan ni lah. So macam cerita tu habis kat situ lah. Cuma saya nak tahulah, tak tahulah benda tu apa. And datang mungkin dia lapar, tapi tak tahu apa benda. Terpelik juga kalau lapar, kalau roh ke apa, mesti kita sedekahkan Al-Fatihah something kan. Tapi benda tu makan tau, memakan. Saya tak pasti tu apa. Rumah saya tak ada kucing. Kalau kucing nak alihkan tudung saji tu pun macam ini licin lah. Licin lah. Licin. Tapi memang nasi memang bersepah-sepah. Makan yang bersepah. Oh, makan sepah. Kalau kucing pun takkan bersepah satu dapur macam tu. Dengan kalau ayam. Kalau kucing makan kantoi, kita nampak je kan. Ya, lepas tu dengan tudung saji dah terkangkang dengan langsung batu dah terbalik macam itu. Tapi malam tu tidur tak ada dengar apa-apa tau. Tu yang pelik. Tak tahu ada buat job bila lah. Makan benda tu kan. Kalau ada CCTV tu kan, mungkin terfikir juga kan, nak juga tengok apa benda yang sampai makan macam tu. Then yang kejadian tandas tu sekali tu je lah. Sekali tu. Pernah je kalau macam tengah-tengah kita tengah nak mandi ke apa kan, kalau rasa kita mandi tak ada angin kan, tiba macam ada satu angin lalu tu, orang faham je. Sebab kita orang jenis yang macam kita duduk dengan belakang dah kelapa sawit rumah saya. So macam benda-benda tu kalau setakat sekali lalu ke nampak bayang-bayang ke, kita orang rasa tu benda normal lah. Normal lah benda-benda tu. Sampai pernah jadi budak-budak Felda ni kejar benda tu. Pernah. Masa tu kecoh pasal gula-gula. Diorang kejar benda tu dengan naik motor. Benda tu lari. Benda tu lari lah. Kita orang punya macam tak tahu lah. Kalau ramai-ramai mungkin berani lah. Tapi kalau kau seorang mungkin tak laku. Tapi masa diorang memang kejar ramai-ramai. Dapat kejar ke tak? Tak, hilang itu je lah. Hilang naik motor habis laju. Susah-susah tu Jebon. Pergi 100 dia lompat jauh. Okay. So rupanya zaman dulu, yelah aku ingat Katie cerita yang kat flat dia pun ramai orang kejar pocong kan. Lepas tu hari ni pun kita dengar benda yang sama. So memang ada lah dulu. Masa lalu lah orang kejar benda-benda macam ni Ada lah. Okay, baik. Macam sebelum ni dia kejar nak tali tu kan. Yang ni tak tahu lah sebab ramai-ramai agaknya. Yelah kita kadang-kadang tak tahu orang nak prank ke apa kan. Ya betul. Tapi kalau dekat Felda kan, siapa je kan, tapi tak tahu lah prop siapa pula kan. Prop siapa kan. Okay, baik. So banyak cerita yang kita dah dengar hari ni. Cerita daripada kampung Felda pun. Yelah Felda, kita dulu ada satu filem Jengka tajuk dia Jengka. Hot gak cerita tu. Bila sebut Felda memang orang kata wah seram ni. Padahal tak pernah masuk pun kan sebelum ni kan. Sebab Felda ni kata mak saya, kita macam diorang kan dapat tapi diorang berasal bukan daripada Johor kebanyakannya, daripada luar-luar, daripada pernah duduk estate apa semua. Bila diorang apply, diorang dapat satu Felda ni. So macam-macam perangai, macam-macam ilmu diorang dapat pun masa tu umur diorang dalam 30 lebih masa cakap. Orang kata tengah kuat badan masa tu. So saya boleh nak dikatakan Felda, orang-orang Felda dulu memang banyak. Ustaz yang pernah berubat mak saya pun dia kata Felda memang paling banyak dia berubat. Yang banyak buang. Okey. Macam tu lah. Tapi kalau aku masuk Felda, aku suka tau sebab kampung dia bersih. Ya. Tapi cuba try jalan pukul 8 lebih malam. Tak payah pukul 9 lah. Dah seram dah akak saya baru kena. Saya ada cerita pendek-pendek Akak saya kan buka kedai makan. So dia COD tau.
Dia kata malam tu dek aku busy gila dek. Lepas tu dia ada COD. Rumah tu betul-betul bersebelahan dengan macam kebun sikit, ada saluran sungai. Okay, dah lepas COD tu dia kata dia nak biasalah naik bukit. Tanah Fedah kadang tak rata kan. So rumah dia jenis bawah bukit tau, rumah customer dia. So dia tengah naik bukit tu, dia kata bukan Cik bukan Pontianak. Lagi satu siapa? Langsui. Ya. Dia jerit kat telinga akak saya. Dia jerit betul-betul dia betul-betul kat telinga kan. Ya, betul-betul dengar kat telinga. Saya kata kalau dekat mungkin jauh lah benda tu. Dia jerit betul macam wah gitu. Angah saya kata aku perah ni kata. Kalau aku ikut kau pergi ride Terengganu hari tu, aku yang kat depan ni kata. Lepas tu sampai kat kedai, dia dah start rasa nak menangis tau sebab. So abang ipar cakap baca selawat apa semua ni. Dia kata dah lama dia minum air semua. Okay dia sikit lah. Cuma hari tu je lah yang dia kata minggu lepas lah. Dia kena sergam. Mungkin dia kata orang tu agaknya dia menyampah kot. Tengok aku hulu gila bising agaknya. Masa tu naik motor. Hantar makanan, COD makanan kan. Kalau kat Fedah memang tak ada pandangan Grab lah. So akak saya COD semua. So akak selalu ambil order orang yang mana nak beli makanan, dia yang buat lah kan. Ya betul. Oh lagi untung kan tak bawah Grab dengan ya betul Shopee. Yalah kat sana Shopee pula sekitar kawasan tu je. Sekitar kawasan tu je. Shopee masuk. Shopee yang hantar barang tu je lah. Macam Shopee food ke tak ada lah. Tak ada. So dia charge kat situ je lah. Tapi jangan sampai lewat malam, risau. Dia kadang sampai pukul 9 lebih. Dia kata kalau setakat nampak perempuan kat tepi jalan tu, dia kata lantak lah. Dia kata tapi yang part ni akak saya terkejut sebab dia terus menjerit. Sebab kalau kita nampak daripada jauh, kita akak dah standby. Benda tu tiba-tiba jerit kat telinga tu yang akak saya macam uish, pasal macam marah sangat aku ni. Dia tak ketawa tak apa, dia jerit. Mungkin dia marah agaknya kan itu. Akak saya kata kan. Yelah selalu kita dengar benda ni duduk diam, berdiri tegak kan. Tak terbang. Yang ni siap menjerit. Dia berjerit betul-betul kat telinga. Cakap kau tak cari kan dia kat mana? Tanah aku, dia kata. Dia tak tahu apa dia punya apa ni sebab sampai menjerit. Mungkin sebab ni kot, period ke. Mungkin Lepas tu dekat Fedah sekarang pun banyak rumah kosong. Sebab dia orang dah meninggal kan. So kebanyakan generasi kedua ni tak nak duduk sebab susah cari kerja satu. Betul. Dia jauh satu kosong, hal. Rumah besar-besar tau. Saya cakap serius, sekarang kau masuk Fedah, rumah diorang besar-besar. Betul. Tu besar cantik. Tapi itulah satu je, dia jauh ke dalam. Ya betul. Lepas tu dia nak keluar, nak pergi kerja tu satu hal lah kan, nak ke bandar. Betul. Tapi memang aku suka pergi kat dalam tu sebab dia agak tersusun. Lepas tu dia bersih tau. Aku suka sangat suasana kampung yang terjaga lamannya kan. Tu yang best dia lah. Suasana raya tak pernah masuk best. Lagi best lah kot kan. Raya best gila. Macam perang bila raya. Lampu memang meriah. Semua memang lawa-lawa lampu lah semua. Betul. Okay. Yang ni pula sekarang kita raya makin lama makin awal kan. Raya betul. Bulan 3 tak silap aku. Dekat dengan Raya Cina. Raya Cina puasa. Bulan 2 puasa. Kan? Wah, nak kena ada baju raya santai chill bis. Kau model kurta. Aku model baju Melayu. Okey. Tak ada gurau. Kau jangan minta betul-betul. Aku saja je. Banyak lagi brand lain yang ada kat luar sana. Susah lah. Kalau diorang yang lagi hebat kan, kita orang susah nak cari makan. Okay, tapi daripada cerita hari ni kita dengar banyak pengajaran yang kita dapat dalam berkawan, dalam keluarga, betul. Apa ni, dalam bersahabat. Sebenarnya benda-benda ni dia ajar kita erti itulah persahabatan semua kan. Dalam keluarga macam mana kita nak tegur secara beradab. Sebenarnya boleh je kita tegur, tapi ada cara dia lah kan, walau ahli keluarga kita. Tapi kalau cara kita tegur pun tak cantik, bukan keluarga je tak boleh terima. Betul. Kawan pun tak boleh nak terima. Betul. Dan banyak yang jadi contoh lah yang kat sekolah kan tadi kan, yang kita dengar apa yang cikgu tu buat. Sorry. Ada satu benda je saya nak cerita last. Ada lagi cerita? Sikit je. Sebab benda ni saya rasa saya nampak macam contoh budak-budak suka cakap dengan patung. Okay. Jangan normalizekan benda tu. Sebab apa? Sebab akak saya dulu dia ada satu patung Mr Bean. Tahu tak? Mr Bean ada patung yang teddy bear dia tu. Besar gila patung tu. Sebab laki dia masa couple lah.
abang ipar saya bagi. So dia suka bercakap, anak nombor 2, dia tak suka meluahkan. Dia suka bercakap dengan patung tu. Okey, faham. Okey, sampai satu hari mak saya perasan akak saya tidur. Saya tidur dengan katil sama. Saya lagi berat daripada akak saya. Saya 50 lebih, akak saya 40 lebih. Tapi bila dia tidur, macam dia tidur berdua. Sebab akak saya kalau tidur, dia suka letak patung atas badan. Oh, okey. So dia peluk lah. Dia peluk lah. Dia tak peluk pun. Dia suka simple gitu je. Okay. Lepas tu mak saya macam pelik lah, kenapa kau punya katil lagi tenggelam daripada adik kau ni. Lepas tu bila berubat dengan ustaz, ini betul ustaz kata ada something dekat dalam patung tu lah. So mak saya kena bakar. Dia nangis-nangis juga masa nak bakar patung tu. Sebab ustaz tu kata akak saya terlampau rajin sangat bercakap dengan patung tu daripada tak ada jiwa dalam tu. Betul. Sebab tu sekarang saya nampak macam banyak anak saya, walaupun saya dah ada anak, kalau dia bercakap dengan patung, saya tak suka. Cakap jangan cakap macam tu. Kalau boleh jangan normalizekan benda macam tu. Jangan cakap tak apalah, budak-budak cakap dengan patung tu biasa. Betul. Tapi saya rasa tu tak boleh bagi saya, sebab saya ada pengalaman macam tu. Tu last. Dia sebenarnya betul lah, benda tu dalam Islam pun memang kita tak boleh ada patung-patung macam tu yang menyebabkan kita sampai anggap dia sebagai kawan baik. Ya, betul. Sampai kita sayang sangat kan. Dan lagi dia lagi bahaya kalau dia sempurna patung tu. Ya, dia ada mata semua ya. Dia patung, lukisan. That's why dalam Islam kita tak digalakkan ada lukisan-lukisan ataupun gambar-gambar yang sempurna. Selalunya dalam Islam ni kita lukis macam pemandangan alam, tumbuhan, geometrik punya pattern kan. Mana ada kita Islam gambar-gambar binatang, tak ada. Takkan jumpa pun. Kalau ada tu tak boleh lah. Tu bukan Islam punya Islamic punya dalam art dalam Islam pun ada art juga. So that's why kadang-kadang orang melukis sampai dia nak diri dia macam tu. Ada je. Ya, betul. Ada je student yang jenis macam ni. Saya idolakan ini. Dia lukis orang tu, lukis. Dah tu dia cerita masuk dalam mimpi dan sebagainya. Memang terjadi. So benda ni parent kena control. Parenting kan, start dari awal jangan terlampau taksub. Sebab kalau dia kecil tak control, akhirnya sampai ke besar anak dah banyak dah patung confirm. Yalah, betul. Sampai ada jiwa tu tadi kan. Betul. Sampai apa dia akan minta nyawa kan episode yang tak aku dengar benda tu. Dekat ni tu aku tak pastilah. Cuma macam kau cakap tu betul lah. Sebenarnya benda yang tu dia sebenarnya cerita dia bukan patung saja. Sebab benda ni semua ni sebenarnya ada dia punya roh dia. Bukan roh benda tu, macam punya rohani dia lah kan. So macam tu juga patung. Patung tu bila kita kerap bermain, sampai satu masa kita terleka benda lain yang masuk, dan kita ibarat macam kita interact dan berkawan dengan dia. Betul. Benda tu itu je lah. And kita pun dilarang pun sebenarnya simpan patung kan. Nak main sebenarnya boleh main patung, cuma dipesan oleh papa ustaz, kalau kau nak main patung tu, kalau henyak betul-betul. Main betul-betul. Kau maksudnya kan, kalau ada budak-budak kan dapat patung lempar kan. Habis ada lempar. Kau jangan manja sayang. Kalau nak main henyak. Kalau kau nak enjut muka patung tu, enjut. Itu tak apa. Betul. Maksudnya jangan bagi patung tu dihidupkan lah dalam rumah. Ya, betul. Okey. Yelah, kalau macam nak patahkan ke apa, lantak dia. Patah kan. Patahkan lah. Sebab ini ada je, bila orang lain pukul janganlah pukul dia. Sian dia, nanti dia nangis. Okay, itu pun saya tak boleh dengar kalau budak cakap macam tu. Itu kita dengar seram kan budak. Seram budak kan. Dia dah akhirnya dia macam dia borak dengan benda tu, dia macam berhala pula bila. Konsepnya macam tu. Akak saya sampai kadang kalau dia macam sedih, menangis, siapa menangis tau dengan patung tu, dia borak. Sebab tu sebab cakap, kau cakap apa je kadang benda-benda sedih ke apa, dia kata dia cerita lah kalau dia gaduh dengan abang ipar saya, nangis-nangis, nanti dia lap tangan tu pakai mata dia, macam tu tau. Akak saya sampai macam gitu, sebab tu ada jiwa lain. Ustaz tu kata sebab akak saya bagi jiwa dia dekat, dia bercerita jiwa dia kan. So ada jiwa lain dekat tu. So lepas bakar, alhamdulillah okey. Dia punya, mula akak saya kata tak ada jalan penyelesaian ke, tarik ke benda tu daripada patung kan. Dia sayang patung tu kan. Tak boleh, memang kena bakar. So kita orang bakar. Betul lah tu, kena bakar. Bakar terus. So dia ambil masa untuk pulih atau terus esoknya dah okey dah?
Masa juga. Sebab dia dah biasa dengan patung tu. Dia bawa aku hulu kiri. Dia bertahun juga dia dengan patung tu. Jangan dia beli patung lain sudah. Tak Alhamdulillah. Sekarang dia ganti dengan bantal lah. Ganti bantal. Okay, maksudnya sampai umur berapa akak pegang patung? Akak masa tu dia dah zaman college. Dia kena daripada form 5 sampai dia pergi college, habis praktikal semua dalam 4 tahun. Dia dengan patung tu lah. Memang bawa je patung tu pergi mana-mana. Okay. So parent yang kat luar sana kalau nak bagi hadiah kat anak, janganlah beli patung-patung tu kan. Siap main ajak makan-makan. Dia belum makan, lapar kan. Sebab risau aku hari tu kawan aku kahwin, anak dia perempuan, aku cari mainan kan. Aku tengok patung-patung, seram mat. Mata terbeliak patung ni. Tapi lagi satu hal juga, aku tengok ada dinosaur kan. Cakap bagus ni, ambil lah. Satu bini aku cakap, ni mainan jantan boleh lah bagi kan. Perempuan takkan nak bagi macam ni. Fail betul aku nak cari benda-benda mainan ni kan. Yalah, betul. Nak cari yang ABC lah, biar ABC tu okey. Betul lah apa yang kau cakap tu betul. Macam aku sendiri pun kadang anak buah kadang main patung Ottoman ke apa. Aku kalau dia main depan aku laluk sepak. tak nangis pula dia. Dia sebab aku dah diajar dia orang yang kau jangan main dengan aku. So bila dia nampak aku lalu, takut. So memang aku boom. So dia akan tengok. Lepas tu dia ambil, dah berkecai dia cantol balik. Tak apa lah. Jangan pergi dia benci kat tu. Dia ada benci. Sekarang aku ajar dia, jangan kau nak ui. Kadang aku nampak dia main-main macam tu, aku stop. Dia tengok. Ada orang dia tak nak balik rumah. Dia tak nak balik. Dia tak balik kampung. Sebab aku yang beli mainan tu. Kita kena bijak mainan budak-budak. Pelik agak dia kan. Kau yang bagi, kau yang sepak. Sebab aku dah ajar dia. Kadang dia macam dia suka main dinosaur. Dinosaur. Kejap lagi aku datang, pum. Kata Atroman boleh terbang lah gitu kan. Dia silap orang. Dia sekali cakap dia dendam dengan kau. Cakap nanti jangan kau yang terbang sekali sudah. Alright. Okay, so kita nak ucap terima kasih kepada Sarah untuk banyak kau cerita yang dikongsi. Betul, banyak. Tapi kita harap nak minta maaf lah kalau terkasar bahasa nak cakap pasal keluarga juga kan. Sama kita tak nak ada terkecil hati. Tak ada, je. Sebab dekat santai je ni kita terpaksa cakap yang betul. Betul. Tapi dalam masa yang sama kita prihatin lah. Kita tak nak ada yang kecil hati dan sebagainya. That's why kita kongsikan, kita buat cerita macam ni supaya yang lain pun dapat pengajarannya. Mungkin di luar sana ada situasi yang sama juga. Ada parent yang macam ni. Dan mungkin tanggungjawab seorang anak, kita yang kena tegur diorang. Kalau bukan kita yang tegur diorang, susah. Orang lain pun tak boleh tegur. Sebab tanggungjawab anak kita pergi sekolah, kita dapat pelajaran tu kan. Betul. Memang susah, tapi harap one day lah. Atau mungkin sekarang mak dah okey kot, dah boleh terima. Masa lepas kita orang buang habis kat ni, dia nak dekat setahun juga dia drop. Mak saya sampai macam maksudnya dia dah hidup benda tu dengan bertahun-tahun now. So bila kita dapat buang habis kat badan dia langsung tak ada, dia drop. Tapi sekarang Alhamdulillah dah recover balik dengan abah. Masa dia drop pun sebab abah pun meninggal. Lepas tu kita orang buang habis tahun lepas Yalah. Paling teruk tapi Alhamdulillah sekarang dah okey. Yalah. Apa kena sentiasa bersama dengan keluarga. Raya pun kena datang jenguk kan. Betul. Cakap. Apa pun menarik lah. Kali ni cerita yang terlalu banyak topik pandai yang dikupas kan. Korang pun boleh dengar lah ya. Dan aku sendiri pun apa yang aku cakap pun daripada awal kan, bukan nak berkasar ataupun apa kan viewer ke yang komen kan. Aku pun orang yang biasa, masih belajar, masih mengambil tahu. Dan walaupun kau nampak aku rambut panjang semua, takkanlah aku nak sampaikan benda sampai nak berseban baru korang nak percaya. So selagi mana benda tu baik untuk kita dengar, kita ambil lah. Betul lah. Sebab benda mengucap tu pun kalau benda tu pun korang rasa benda tu perlukan dalil, terus terang lah. Ini pendapat aku sendiri. Engkau seorang manusia yang berkikir dengan Allah, sedangkan Allah tak pernah berkikir kau walau sesaat kau hidup bernafas. Kenapa perlukan dalil untuk engkau fikir kenapa 9 kali? Mengucap je lah 9 kali pun. Benda tu kau nak sekali pun tak apa. Benda sebab benda bagi aku, benda tu kau nak mengucap 9 kali pun
Kau jangan sampai perlu dalil baru kau nak buat benda yang kebaikan. Buat je benda yang baik kan. Sebab agama Islam ni senang. Senang. So tak perlulah kau nak berkikir dengan Allah, nak buat pahala pun kau berkikir dengan Allah. Maksudnya itulah diri kau yang sebenar. Maksudnya kau tak kenal diri kau. Sebab kau masih lagi pandang diri kau. Kau bertanya soalan yang dalil tu pun adalah diri kau sendiri. So jadinya apa yang saya sampaikan, apa yang cerita dia sampai ini adalah tujuan pengajaran kan. Benda yang selebihnya korang carilah kepada para ustaz untuk sebagai rujukan korang kan. Jangan jadi rujukan aku bukan siapa-siapa. Aku menyampaikan berdasarkan cerita-cerita orang yang banyak lah. Kita orang banyak jumpa tetamu macam-macam cerita macam ni, beritahu orang terkejut cerita dia. Betul. Cikgu main speak conversation, kita ni student. Cikgu main, aku kata jam ni. Lepas ni Pak Gad pula ajak main ni. Jangan. Dengar ni pun aku cakap tak masuk akal lah cikgu ni. Betul. Harap-harap yang mana para pendidik tengah tengok cerita ni pun dapat pengajaran lah. Kau jangan ajar pelik-pelik kat anak murid. Ajar yang okey-okey dah lah kan, yang simple. Ini sampai nak ajar main spirit, payah lah. Kalau boleh cerita macam mana main spirit tu pun tak payah pun. Betul kan? Ini siap ajar praktikal kan. Satu sekolah kena. Betul. Okay. So terima kasih lagi sekali pada bang. Oh ya, lupa sebelum tu Pis, kita ada pemenang giveaway. Ada lagi. Kita akan bagi selagi baju ada kita bagi. Okay. So untuk kali ni pemenangnya adalah Nur Azizah Hamzah. Okay, dia kata dah 3 tahun setia dengan Santai Chill. Hafiz dan Syuk memang legend. Cara diorang borak santai tapi buat meremang bulu roma. Banyak cerita best sampai saya siap promote dekat kawan dan mak saya sekali. Harap kali ni rezeki dapat jersey limited edition. Boleh chill sampai tunjuk semangat geng seram. Lepas tu dia promote sekali, dia tag kat kawan-kawan dia. Suruh dengar sekali. Lepas tu katanya kat sini ramai dah kawan dia dah dengar sekali sebab dia dah tolong promotekan. Alhamdulillah. Betul. Terima kasih banyak-banyak pada korang. Okay, kerana telah membuatkan Santai Chill mendunia. InsyaAllah akan lagi rezeki kita tak tahu kan. Kita buat cawangan KL pula ke. No. Siapa dah jadi host sana? Jauh. Kau main jauh. Tak tahulah kan. Yang ni mungkin 2030 ke akan datang tak tahu. Wallahualam lah kan. Saja je kan. Gurau jangan tiba-tiba kan dah ramai DM saya nak jadi host Santai Chill pula. Tapi sebenarnya dah ada dah. Ada yang PM aku. InsyaAllah one day. Sekarang ni biarlah kita orang dulu sehinggalah larat lagi ni. Nanti one day kita akan carilah okay. Baik. Satu lagi, baju tetamu dah tinggal 9. Tinggal 9 betul, tinggal 9. Siapakah yang bakal dapat ni? Tapi saiz tu yang ada kat sini lah Hafiz ada kat situ je. Rezeki masing. S tak ada lah M ada, L ada, XL ada. Double XL aku tak sure ada lagi ke tidak. Kena check lah. Alright. So Sarah dapat lah satu baju. So jadi 9 ni korang tinggal So lepas 9 ni dah tak ada lagi lah kan? Tak ada dah. Okay. Mungkin ada baju baru lain ke tak tahulah kan. Tengok kat komen ada yang nak hoodie. Okay. Alright. So terima kasih pada Sarah dengan suami sudi datang. Lepas ni mungkin ada pula cerita kan. Tak tahu. Mungkin lagi Santai Chill kena maintain lah. Lepas tu lagi 2 tahun kita jumpa lagi. So yang untuk hari ni dah habis lah semua cerita. Habis. Nanti lepas tu lagi 2 tahun kita jumpa lagi. So kena stay lah. Okay, baik. Tak nak berdoa pula. So dia jumpa pelik-pelik kan tak baik pula. Tak baik kan. Ya juga kan. Kita diam je lah. Okay, ada cerita tak? Ada cerita kan nanti? Nanti lagi 2 tahun ke 3 tahun? Boleh Okay, tak apa, kita kumpul dulu. Kumpul lagi 2 tahun 3 tahun kita jumpa lagi. Betul. Okay, terima kasih lagi sekali pada korang juga yang mana sudi support Santai Chill dari awal sampai habis. Jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye bye.